maka sebutlah apa saja lepas semayang, semua zikir, sama ada zikir hak Rasulullah, zikir sahabat, zikir ulama, zikir tarekat, zikir tok guru kita reka, atau kita reka diri, atau kita boleh dalam mimpi, molek belaka. Hang hak mana molek kali? Hak datang dalam hadis Nabi baca. Tak payah hafal dah. Hang apa hak Nabi baca terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak tengok terbaik, kalau nak ikut hak Rasulullah, kalau hak dia semua terbaik. Faizdah 5 bintang. Kalau zikir hak Nabi baca terbaik 5 bintang. Kalau pakaian hak Nabi pakai 5 bintang. Kalau makanan hak dia Ibrahim dengan kita, hak dia 5 bintang. Kerana dia terbaik pada alam ini, tak ada orang boleh potong. Jangan main, jadi zikir-zikir lepas mayang banyak dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya istighfar. Istighfar lepas salam adalah sunnah Nabi. Sebab tu istighfar ni kalau kita pergi mana-mana pun, semayang ni duduk belakang tu imam di Sarawak ke, Sabah ke, Filipina ke, di India ke, Mongolia ke, maka dia zikir ada istighfar. Kerana hak ni hak Rasulullah, dia panggil azkar maksurah, zikir-zikir daripada Nabi sendiri baca. Dengan ambil dalam kitab-kitab hadis. Nak tahu hak Nabi baca, hak biasanya tok imam duk baca surah masjid, hak tu Rasulullah. Astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali, hak tu hak Rasulullah. Ada orang tak ambuh, hak lepas mayang tok imam baca komang, dia nak pelik sikit bunyi. Jadi dia ni bukan nak berzikir, dia nak kelebihan. Orang nak berzikir biar ada tambatan kita dengan Allah. Kita kabur lepas mayang istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, baca ayat kursi, subhanallah 33, takbir 33, Allah apa benda ni, alhamdulillah 33. Dia kata tu hak sok modah, hak pelik sikit ada. Bodoh. Orang kabur 5 bintang tau. Pasal apa dia anggap komang? Pasal tok imam surah duk baca dah dikira komang. Bengong tu. Hak tu imam baca tu hak Rasulullah terbaik. Kita adalah tok guru kita karang zikir, boleh baca, molek, tapi jangan kata lebih pada hak baca surah tu. Hak tu hak Rasulullah. Ulama-ulama hipung. Nabi tak ada baca semua macam tu imam duk baca ni panjang. Daripada astagfirullah, Allahumma antas salam pula, la ilaha illallah pula 10 kali. Ya latif biar kafi. Patu Fatihah pula, ayat kursi pula, patu ayat petikan daripada surah Baqarah pula, Amanar Rasul. Yang panjang itu semua tu tak ada Nabi baca semua. Dengar molek. Mana-mana hadis pun tak ada. Tapi yang ada dalam hadis sepotong. Ada hak Nabi baca Amanar Rasul, ada hak Nabi baca ayat kursi, ada hak Nabi baca astagfirullah. Jadi ulama diambil semua. Hak Nabi baca malam ni, baca malam esok, baca hadis yang lain, jadi panjang. Jadi hak baca panjang tu semua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada hadis sahih atau daripada hadis dhaif atau hadis hasan. Faham? Kalau orang ngajar dia kata hadis dhaif tak boleh beramal, tak buat zikir. Kalau hadis zikir tu hadis dhaif, doa tu hadis dhaif tak boleh pakai, jangan pakai orang tu. Orang tu tak berapa cerdik. Faham? Tak cerdik ke mana? Pasal ulama kata boleh, dia kata tak boleh.